Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMAP dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Danish Haikal bin Shukri yang bernombor matriks 2312206669 serta dari kumpulan 10 ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Pengaruh TikTok dan Pencipta Kandungan terhadap Nilai Budaya dan Etika Masyarakat Malaysia. TikTok hari ini menjadi platform media sosial yang paling dominan dalam kalangan pelajar universiti, termasuklah pelajar Universiti Malaysia Perlis atau UNIMAP sendiri. Penggunaannya yang tinggi setiap hari membuatkan mereka terdedah kepada pelbagai jenis kandungan seperti hiburan, trend viral, gaya hidup dan komedi. Oleh kerana itu, kajian ini dijalankan untuk menilai sejauh mana kandungan di TikTok mempengaruhi nilai budaya, etika dan cara berfikir pelajar di kampus Universiti Alam. Jadi, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Abida Mishri, anak perempuan Murugan yang bernombor matriks 23122565 ingin membentangkan tentang latar belakang kajian ini. Latar belakang kajian ini bermula daripada pemerhatian bahawa kandungan TikTok bukan sekadar hiburan tetapi juga ruang pembentukan budaya digital dalam kalangan pelajar. Pelajar sering meluangkan masa yang banyak untuk menonton kandungan viral, malah menjadikan TikTok sebagai sumber rujukan gaya hidup, pendapat dan maklumat. Namun, sebahagian kandungan yang tular kadangkala bercanggah dengan nilai budaya Malaysia kerana ia menampilkan gaya hidup kurang sopan, bahasa yang tidak sesuai dan kandungan sensitif. Hal ini menimbulkan keperluan untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana TikTok membentuk tingkah laku, etika dan identiti pelajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Intan Nuraini binti Adnan. Nombor matrik saya 2312206618. Saya akan membentangkan tentang masalah utama yang menjadi asas dalam kajian ini. Masalah utama yang menjadi asas dalam kajian ini adalah kecenderungan kandungan TikTok untuk mengabaikan kesopanan, norma masyarakat dan tanggungjawab sosial. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, sebanyak 72% pelajar mengakui mereka dipengaruhi oleh pempengaruh dalam aspek gaya hidup, pendapat dan nilai budaya. Ini menunjukkan bahawa pencipta kandungan mempunyai kuasa besar dalam membentuk minda penonton, terutama pelajar universiti. Kandungan tidak bermoral, maklumat palsu dan tingkah laku yang tidak sesuai semakin dianggap normal kerana sering dilihat di TikTok. Isu ini ialah mendorong kami untuk mengkaji pengaruh platform ini terhadap etika serta budaya pelajar. Terima kasih. Okey, baik, nama saya Anwar Faris bin Muhammad Azizul Fitri, nombor matrik 23122056. Untuk bahagian ini kita akan melihat objektif kajian. Jadi, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan positif dan negatif TikTok terhadap nilai budaya dan etika masyarakat Malaysia. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menilai tahap penggunaan TikTok dalam kalangan pelajar UNIMAP, mengenal pasti jenis kandungan paling popular dan menilai bagaimana kandungan tersebut mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku pelajar. Kajian ini juga memahami implikasi sosial yang wujud akibat pengaruh TikTok dan seterusnya meningkatkan kesedaran pengguna untuk lebih berhati-hati dalam menapis kandungan sebelum dikongsi atau diikuti. Nama saya Tiba Shini Rajnaya Raj Kumar dan saya akan membentang tentang metodologi kajian dan demografi. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan kuantitatif melalui soal selidik Google Form. Kajian melibatkan pelajar UNIMAP dari kampus Universiti Alam. Berdasarkan data demografi, responden terdiri daripada 60% perempuan dan 40% lelaki, dengan majoritinya iaitu 78.7% adalah daripada kaum Melayu. Selebihnya terdiri daripada pelajar Cina, India dan Siam. Menariknya, 86% responden datang dari Fakulti Perniagaan dan Komunikasi. Soal selidik kami merangkumi demografi, corak penggunaan TikTok, jenis kandungan ditonton, soal skala Likert mengenai pengaruh budaya dan etika, serta persepsi terhadap pencipta kandungan. Data dianalisis menggunakan frekuensi peratus dan skor Likert.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazad Insyirah binti Muhammad Syabani. Untuk bahagian ini, saya akan menceritakan tentang penggunaan TikTok dan kandungan ditonton. Hasil dapatan yang telah kami lakukan menggunakan Google Form, ia sebahagian besar menunjukkan bahawa 82% pelajar pada hari ini menggunakan aplikasi TikTok pada setiap hari dan menjadikan aplikasi ini bahagian besar daripada rutin harian mereka. Dari segi kandungan, pelajar paling banyak menonton kandungan hiburan seperti komedi dan trend-trend viral. Selain itu, kandungan gaya hidup atau influencer, pendidikan, isu sosial dan makanan atau lokasi juga telah menjadi pilihan utama mereka. Hal ini menunjukkan bahawa TikTok bukan sahaja digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sumber ilmu dan menjadi inspirasi yang paling besar dalam kehidupan seharian pelajar-pelajar ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Suzana. Nama saya Ruhaini Syafitri binti Muhammad Sanuri dan nombor matrik 23122086 dan saya dari kelas 21F. Bagi bahagian ini, kami memfokuskan kepada dapatan lanjut iaitu etika nilai budaya dan pengaruh-pengaruh. Kajian kami mendapati bahawa 66% pelajar pernah mengubah pendapat selepas mereka menonton kandungan di TikTok. Ini menunjukkan bahawa TikTok mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk cara fikir dan norma baharu pelajar. Dari aspek etika, isu paling ketara ialah penyebaran maklumat palsu iaitu sebanyak 78% dan diikuti dengan kandungan tidak bermoral, clickbait dan penipuan tingkah laku yang kurang sopan. Bagi tahap pengaruh 60%, pelajar terpengaruh secara sederhana, 80% sangat terpengaruh dan 20% sedikit terpengaruh dan 12% tidak berpengaruh langsung. Secara ringkasnya, data ini menunjukkan bahawa pengaruh TikTok terhadap nilai budaya pelajar adalah signifikan, terutamanya melalui peranan pemengaruh. Hai, nama saya Jiu Chen dan sebagai kesimpulan, kajian ini mendapati bahawa TikTok memberi pengaruh besar terhadap nilai budaya dan etika dalam kalangan pelajar universiti. Walaupun 64% responden menilai impak TikTok sebagai neutral, mereka tetap mengakui risiko seperti maklumat palsu, kandungan tidak bermoral dan perubahan tingkah laku. Responden turut mencadangkan agar kawal selia kandungan diperketatkan, video sensitif ditapis, had umur pengguna dipertingkatkan dan akaun penyebar maklumat palsu dihapuskan. Dalam masa yang sama, mereka mencadangkan lebih banyak kandungan nilai murni dan penggunaan bahasa yang sopan diterapkan. Secara keseluruhannya, TikTok membawa manfaat tetapi memerlukan kesedaran dan kawal sedia agar tidak menjejaskan nilai budaya masyarakat Malaysia.